Musim panas sekarang ni kan, kalau keluar tak bawa kipas tangan memang aku tak boleh lah. Tapi hampa pernah rasa tak, kadang bila kita buka kipas tu paling kuat, lagi panas muka kita. Okey, kalau hampa pernah rasa macam tu kan, hampa kena try kipas tangan yang ada cooling plate macam ni. Sebab teori dia, bila angin melalui cooling plate yang sejuk ni, so muka kita tu akan dapat angin yang sejuk lah kan. Dan aku dah try weh, memang ada beza dengan kipas yang tak ada cooling plate ni. Tapi dia taklah sejuk macam kita pakai aircon tu. Tapi sebenarnya yang lagi function cooling plate ni, sebab dia selamat dekat kulit tau. Sebab kalau panas sangat, aku akan lalukan kat kulit muka, dekat pempok ni kan. Serius weh, memang release panas tu. Dia macam kita ambil ais letak kat muka. Okey, kipas portable ni daripada Mohawk tau. Tapi sebenarnya selain daripada cooling plate ni, aku beli sebab design transparent ni tau. Sebab kita boleh nampak komponen dalam ni kan. Serius lawa gila. Okey, dan material dia pun solid tau. Dan dia punya size pun bagi aku tak terlalu besar, tak terlalu kecil lah. Dan dia jenis petak macam tu. So kita nak pegang pun sedap. Okey, dan function lain dia ada lampu LED dengan 4 mode. 3 mode untuk level cahaya dan 1 mode untuk lampu emergency. Okay, bahagian kepala ni kita boleh adjust macam tu. Dan dia didatangkan dengan tali lanyard ni. So kita boleh gantung kat leher dan tembak kat bahagian muka. So dah tak payah pegang dah kan. Okey, dan bahagian bawah tapak ni pun luas. So dan dia ada getah yang anti-slip. So kalau kita nak bagi berdiri atas meja macam tu pun boleh. Okey, dan dia punya speed macam biasa ada 100. Okey, ni untuk angin speed 20. Okey, dan ni angin yang paling laju 100. Sebab kalau kita tengok bukaan bulatan ni pun dia agak besar. So angin yang main kat muka pun sedap ya. Dia tak pedih mata tau. So kalau hampa yang nak kelainan dalam kipas tangan, okey, so boleh check dekat link sebelum dia sold out.